Lalu korang tengok helmet headset yang besar kat tepi tu kan. Tapi kali ni, Blaze ada keluarkan satu helmet headset yang sangat sempoi. Dia ada hanya speaker dan juga ada mikrofon. Yang mana kat mikrofon tu ada button untuk tekan volume up, volume down, pause and play. So, untuk korang yang tak suka intercom tapi nak dengar lagu sahaja, boleh beli Blaze F1 ni. Yang mana ada dalam link kat bawah. Harga dia serius tak mahal mana dan kualiti bunyi dia pun okey sangat. Dua speaker ni kiri kanan dan juga satu benda ni yang mana kat sini lah ada bateri, ada on off, ada pause and play dan juga ada lubang pengecas untuk korang caskan bateri dia bila bateri dah habis gunakan type C. Untuk video kali ni aku nak pasang dekat aku punya helmet steng ni yang mana kat tepi ni dia ada ruang untuk letakkan speaker. So jom. Senang je pasang dia. Yang sebelah kanan ni korang boleh masukkan daripada dalam span supaya wayar-wayar dia tersorok. Lepas tu korang boleh letakkan macam ni sahaja dan dia melekat elok. Kalau korang punya bahagian telinga tak ada kain yang boleh melekat dengan speaker, korang boleh lekatkan velcro ni and then korang boleh lekatkan terus speaker dekat tepi ni. Dan untuk bahagian ni pula aku letakkan macam ni sahaja. Sorokkan wayar dekat dalam span dan dah siap dah. Sangat mudah. Tekan button tengah-tengah ni untuk on. Connectkan dengan Bluetooth handphone. Dan ini adalah bunyi yang korang akan dengar bila korang play lagu gunakan helmet headset Blaze F1 ni. So, ini adalah keadaan bila korang pakai helmet yang ada helmet headset Blaze F1. Memang sangat syok tau. Tak makan ruang. Lepas tu semua helmet korang boleh pasang. Tak kisahlah helmet seteng ke, helmet full face ke, helmet open face ke, boleh je, tak ada masalah. So, nak dapatkan Blaze F1 ni ada dalam link dekat bawah. Harga dia murah, kualiti dia memang mantap.